Anak-anak nak sama belajar tapi tak ada simpanan. Bagi ibu bapa yang nak kumpul dana pendidikan untuk anak-anak, kena tengok video ini sampai habis dan save video ini untuk rujukan yang akan datang. Adakah kita sanggup untuk kuburkan impian anak-anak kerana tiada duit untuk tanggung kos pengajian? Adakah kita sanggup untuk bergantung sepenuhnya kepada pinjaman PTPTN, GPA dan lain-lain yang akhirnya menjadi beban kepada anak-anak selepas habis belajar? Persoalannya lagi, cukupkah pinjaman untuk menanggung kos pengajian mereka nanti? Yuran, sewa rumah, buku dan sebagainya. Adakah kita mampu untuk sediakan duit poket setiap bulan untuk keperluan mereka di universiti nanti? Tuan-puan, ini bukan andaian tetapi ini realiti. Kepada ibu dan ayah, menabunglah emas daripada awal lagi. Untuk apa? Untuk dana pendidikan anak-anak. Cukup kumpul 250 gram emas seperti ini. Bagi ibu bapa yang nak menabung emas untuk dana pendidikan anak-anak, boleh terus klik ini bio saya ataupun refer di pin video untuk saya bantu sebaiknya. Jadi teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan keuangan.